Okay guys, tengok minyak hitam dia. Bapak hitam kotor. Ini lama tak buat, tak tukar. Lama tak tukar. Macam-macam. Itulah. Kalau dah tak ada hati lagi nak jaga, memanglah habis lah. Minyak hitam semua dah. Memang tak nak buat. Okay, ni aku try masuk gas. Tapi masuk gas kompresor pula tak hidup. Minyak hitam dengan minyak gearbox pun dah tukar dah. Ni try masuk gas. Tapi dah masuk gas, aircon tak jalan. Kompresor tak hidup. Tak tahu apa-apa, nanti dia check lah. Okay guys, tu hari aku isi gas kan. Okay, sekarang lepas isi gas tu, satu hari dah habis. Okay, ni aku pergi kedai aircon yang lain yang biasa aku pergi juga. Yang tu hari tu aku pergi tu bukan kedai aircon, tapi tu bengkel enjin tapi dari gas aircon. Okay, ni betul-betul kedai aircon. Satu hari masuk, habis gas. Kat depan, hose depan dia tu ada bocor sikit. Tak tahulah mungkin tu ke ataupun cooling coil ke. Tak tahulah. Ni nak check. Guys, okay, ni aircon, kedai aircon yang lain yang tadi lain. Okay, yang ni tadi aku pergi yang tadi tu. Dia recommend dekat sini lah. Kedai ni dulu aku pernah buat jugalah kereta aku. Okay, ni dekat Rahang. Dekat Rahang bersebelahan dengan 7-Eleven. Okay, berkenaan dengan kereta aku ni. Okay, dia punya hose ni bocor kalau korang nampak tu lah. Okay, hose ni lah. Ni hose ni. Okay, hose ni dia bocor. Okay, lepas tu kondenser aku pun bocor. Jadi aku kena tukar dua benda ni lah. Kondenser kena tukar, hose tu pun kena tukar. Okay, jadi lebih kurang dalam dekat 400 lebih macam itulah. So buat je. Yang penting ada aircon. So tak apa. Tengok dulu kejap lagi, tengok kita buat macam mana. Kalau result dia positif, okey, alhamdulillah lah. Kalau tak okey, kita teruskan lah buat macam mana. Okey, lepas ni pula aku nak pergi kedai wiring. Dia ada masalah check engine light. Lepas tu airbag dia pun menyala. Lepas tu bila aku tutup kunci, lampu seat belt menyala. Lepas tu meter minyak aku kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Okey guys, nanti aku update lagi lah. Okey guys, update Okay, ni dah buka bumper. Dia dah buka bumper aku. Okay, sekarang ni kondenser aku bocor. Lepas tu pipe kompresor pergi kondenser pun dia ada bocor. Tengok basah kompresor ni. Kompresor basah. Kondenser tu pun basah, bekas basah tu lah. Maksudnya dua benda ni bocor. Masuk satu hari gas habis. Ini memang dah kritikal teruk sangat dah tu. Okey, inilah rupa dia, tebur dia, siput dia kecil je. Okay, nanti aku update lagi. Bro, kau nak tengok cara on dulu. Cara on dulu tak ada duit sangat. Nanti aku tunjuk kau. Cara on dulu mounting pecah buat macam ni. Lapik atas bawah pakai belting. Pakai belting, lapik atas bawah. Tu cara on dulu. Macam saya dulu pun, aku dulu pun kurang duit, buat macam gitu juga. Tak nak tukar mounting, tapi dia pecah juga nanti. Dia akan efek juga, pecah juga. Bila getah tu dia dah habis masa dia. Kalau tak lapik macam mana pun dia pecah juga. Assalamualaikum guys. Okay guys, sambung untuk kancil L6 aku ni untuk part 2 ni. Okay, untuk yang part 2 ni aku nak inform dekat korang apa yang aku dah buat dekat kancil aku ni. Okay, kalau korang tengok, okay, dalam dia aku dah buka dah semua. Okay, aku dah buka. Okay, hari tu aku jalan time hujan. Bila aku jalan time hujan, aku tengok kapet aku basah. Jadi aku buka lah. Aku buka kapet ni. Sambil tu aku boleh tengok lantai dia sekali lah. Alhamdulillah lantai dia tak ada reput, tak ada apa. Lantai dia memang perfect lah. Tak ada karat. Okay, sekarang ni leaking dekat bahagian situ lah. Dekat bahagian situ dengan sana sikit. Okay, sini agak teruk sikit lah. Sini agak teruk sikit. Dia karat. Jadi aku ambil keputusan, aku buka kapet dan apa semua. Aku sambil tu aku nak check. Aku nak vacuum. Aku belum vacuum lagi ni, sebab aku ada busy sikit nak buat kereta customer ni. Okay, so nak tak nak aku terpaksa buka. Okay, lagi satu aku nak inform,
owner lama ni sebenarnya dia engine ni yang aku pakai ni engine L6. Tapi rupa-rupanya gearbox dia pakai gearbox Kelisa. Gearbox Kelisa 1000cc. Dulu orang pakai engine 60 turbo, gearbox 850. Sekarang ni dia pakai gearbox 1000cc Kelisa punya. Jadi kalau korang tengok batang gear dia memang lain lah, dia tak sama. Korang tengok bengkok. Okey, bila pakai batang gear ni, dia masuk gear 2, dia macam masuk. Dia masuk ngam-ngam je, ngam-ngam dapat masuk je. Dia tak berapa. Kalau kita tolak gear 2 tu, dapat macam tolak habis kan, rasa kan macam ada lebih kan. Yang ni dia masuk ngam-ngam je masuk gear. Okey. So lepas tu aku dah buka dah kapet dia. Ni kapet dia aku dah buka ni. Kapet ni. Seat semua aku basuh balik. Seat aku buka, aku basuh. Ni aku pakai sementara ya. Kemungkinan kalau ada rezeki lebih, insyaAllah aku nak pakai seat L5. Dulu aku dapat pakai seat paku je masa aku main KK dulu kan, main kancil tu. Okay, seat aku dah basuh ni. Okay, jadi jom aku nak tunjuk apa lagi aku dah buat. Okay, punca apa ni yang leaking tu, aku dah dapat detect. Punca dia daripada, sekejap aku tunjuk Okay guys, punca dia daripada cooling coil punya cover. Cooling coil punya cover dia macam tak duduk betul. Lepas tu aku suspect lagi satu dekat tempat steering tu, steering box tu. Steering box tu pun dia ada masuk juga air tu. Belah dalam tu. Dekat sini kan tempat keluar steering, nak kita kontrol steering. Dekat situ dah ada keluar. Dah ada masuk air. Aku tu hari aku bawa time hujan. So lagi satu, ni wiper ni pun aku nak tukar. Wiper dah teruk ni pak. Alah, buruk betul lah. Tak tahulah macam mana boleh jadi macam ni, macam berkurap aku nak tukar wiper tu. So projek kereta aku ni aku buat slow-slow lah. Yang penting kita customer aku nak kena settlekan dulu. Kereta sendiri tak apa kan. Kereta ni pun aku tak pakai sangat pun. Aku beli untuk aku pakai buat pakai yang jalan dekat-dekat ni. Macam dalam area Seremban je lah. So itulah dia update yang terbaru aku untuk kancil L6 aku. Okay, lagi satu lupa pula aku cakap. Okay, sport rim aku dah tukar dah. Sport rim aku dah tukar. Aku pun tak tahu sport rim apa ni, BBS rasa kot. Tak apalah, pakai je lah. Janji dapat pakai 14 kan. Nanti nak tukar lah kalau duit modal lebih sikit. Tu hari cari TE 14 tak jumpa. Ni ada ni pakai je lah dulu kan. Jadi dia ringan sikit lah. Tu hari pakai 15. Rasa macam besar sangat lah. Nak U-turn pun susah. U-turn pun jejak lah belah dalam. Dekat body dia kena belah dalam. Korang pakai 15, korang mesti tahu punya. Mesti kena kan. Tapi nanti cubalah dapat cari yang 15. Mungkin 6.5 ke kan. JJ dia lebar dia 6.5 ke. Mungkin boleh pertimbangkan. Tapi aku lagi minat pakai 14 sebenarnya. Lagi senang, lagi mudah, lagi sesuai lah. Tak adalah over sangat, nampak macam besar sangat rim tu kan. Okay, ni kalau korang tengok ni lah. Okay, untuk setakat ni, ini je update yang aku ada untuk kancil aku ni. Selebihnya nanti bila aku dah pasang seat, aku dah kemaskan dalam, nanti aku akan update lagi lah. Okay guys, jumpa lagi pada video yang akan datang Korang jangan lupa support. Kalau ada iklan tu tak payahlah skip, belanja sikit-sikit kan. Okay guys, nanti apa-apa nanti aku akan update.